Petang ni kan, first training dia orang buat Bronco. Bronco? Aku tak tahu pasal rugby. Aku tak tahu Bronco tu apa. Dia buat ni, nampak kon kuning tu, kon oranye, biru. Dia setiap kon tu dia akan lari ulang-alik. Dia lari ulang-alik buat 5 set, ada masa. Ui, senang lah. Walhot. Okey ya, hari ni kat mana ya? Hari ni kita ada di saya tak raya. Apa tak raya? So, di Arena. Apa kita buat kat sini? Apa kita buat kat sini, Rafael? Kita semestinya lah cover berita rugby. Berita ke apa ni? Bukan berita. Ni bukan berita. Ini adalah journey untuk training rugby 15 lelaki yang akan menentang Sri Lanka pada berapa bulan? 19 hari bulan guys. So, Agak-agak aku boleh main rugby ya. Tengok badan lu tengok badan lu. Sakit lu. Petang ni kan, first training dia orang buat Bronco. Bronco? Aku tak tahu pasal rugby. Aku tak tahu Bronco tu apa. Dia buat ni, nampak kon kuning tu, kon oranye, biru. Dia setiap kon tu dia akan lari ulang-alik. Dia lari ulang-alik buat 5 set, ada masa. Ui, senang lah. Walhot. Diorang dah ambil Bronco, dia butah guys. Tadi ada, aku nampak tadi ada. Aku tak lambat tadi. Mungkin diorang lepas raya kan, lemah penuh di perut. Dah start turun training ni. dari tadi dia tak offer kita air ni, kita haus. Kita agak diri kat tepi ni pun agak haus. Tak lagi diorang tengah training mewakili Malaysia. Kita tunggu sambungan. Tak kira sambungan ni ke atau vlog dia akan datang. Jangan lupa guys, like, subscribe video ni. Kalau boleh share, korang share kau-kau untuk Kopa Media. Okay guys, hari ni hari pertama camp latihan rugby, okey. Camp latihan rugby 15 So, aku tak tahu sangat pasal rugby sebab aku budak bola. Even aku suka membaca buku. Apa kata kalau kita tanya Zamir? Zamir tahu buat rugby. Jom. Meh. Hai. Dia orang buat apa dekat sini? Beratur. Dia nasi kandar. Kalau korang dah tahu kan, bola dia throw in kan? Bola. Ada bola throw in, ada bola throw in. Rugby pun ada juga. Ada juga throw in. Dia bagi throw in. Dia panggil line out. Line out, itulah throw in. Itulah throw in. Dekat line out ni dia ada tukang boleh bola. Tukang boleh bola tu selalunya bukan selalunya, memang position hooker yang akan boleh bola. Hooker. Lepas tu tadi kan ada yang angkat kan. Yang angkat tu adalah jumper, yang tolong angkat tu adalah lifter. Dalam throw in ni pun ada taktikal dia. Ada taktikal dia. Dia gerak depan, gerak belakang, setelah tu angkat ular. Okey, satu je soalan aku. Kalau tak angkat tu tak apa? Boleh je balik ke depan. Nanti orang depan tu terus tangkap. Asalkan bola tu straight. Bola tu straight, dia tak boleh ke belakang, tak boleh ke depan. Itu untuk line out. Lagi tu more than 5 meter. Oh, more than 5 meter. Kalau 4 meter? 4 meter tak boleh. Tak boleh lah. Terus turnover bola opponent. Okey, satu lagi. Kau boleh tak ceritakan aku pasal rugby yang aku tak tahu? Sebab aku berminat nak belajar benda ni. Paling senang awal-awal dalam rugby ni. Kalau untuk 15, dia ada forward, ada backline. Forward macam bola agak Salah. Tak lain. Next turn nak cakap forward ni badan-badan besar. Badan besar. Badan-badan besar. Macam dia orang tu. Muka ganas. Kalau backline ni muka yang sensor. Sensor cross pada aku boleh jadi ni backline lah. Boleh join training dengan diorang. Aku tak berani. Kenapa dia orang training asing? Sebab diorang selalunya akan spread forward dengan backline. Kalau untuk line out, forward backline akan terus standby untuk nak dapat bola. Untuk ni kiranya line out ni adalah set piece diorang. Faham. Ada lagi ilmu yang kau boleh bagi kat aku? Aku nak try main lah sekali. Aku nak try kita ni ambil ilmu sikit. Okay, next aku ajar lagi. Okay. Next Zamir akan ajar aku main rugby. Okay. Apa-apa pun jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa follow, jangan lupa share. Okay, check it out.